Hai, Assalamualaikum. Okey, Alhamdulillah. So hari ni kami telah sampai ke tempat camp kami iaitu di Aina Riverside. So Mira, sepanjang 3 hari 2 malam ni kita nak buat apa? Okey, jadi kalau korang nak tahu apa yang kami lakukan sepanjang 3 hari 2 malam ni, stay tuned. Bye. Tiba masa untuk kita ceritakan semua, keluar berjalan meluang waktu hujung minggu. Grab the key and drive your car all the way to Damansara. Come on and seize the night, have some cookies and coffee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang hari kedua kita di sini. Sekarang kat belakang ni boleh nampak kita buat senaman pagi. Dan lepas senaman pagi kita akan makan pagi dulu. Lepas makan pagi kita akan teruskan sesi dynamic kedua. Kalau korang nak tengok sesi dynamic kedua, dah. Okay, Alhamdulillah kita selesai tadi Energizer, senaman, sesi dinamik dan sekarang kita akan masuk ke slot ceramah. Jadi kalau nak tahu bagaimana lanjutan slot ceramah kami dan seterusnya, boleh swipe down. Have some cookies and coffee. Masa muda jangan pernah sia-siakan, simpankan sebagai memori. Jadikan Polaroid sungguh indah, lupakan segala resah bersama sahabat gembira. Jadikan satu Polaroid. Masa muda, masa muda, jangan pernah sia-siakan, simpankan sebagai memori. Jadikan Polaroid sungguh indah, lupakan segala resah bersama sahabat gembira. Jadikan satu Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan hari ketiga kami berada di Aina Riverside di Kuala Kangsar. Okay, selama 3 hari 2 malam kita orang menginap di Aina Riverside Kuala Kangsar. Kita telah pun melakukan energizer, makan dan kita orang solat berjemaah. Dan kita orang telah pun melakukan race to win pada pagi tadi. Dan lepas ni kita buat apa Mira? Lepas ni kita akan teruskan dengan majlis penutup. Jadi kalau korang nak tahu macam mana, jom. Tiba masa untuk kita ceritakan semua, keluar berjalan meluang waktu hujung minggu. Grab the key and drive your car all the way to Damansara. Come on and seize the night, have some cookies and coffee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam Fahmi bin Ahmad Masri. Jadi apa yang saya pelajari daripada camp realisasi tahun ni iaitu kepercayaan diri sendiri dan untuk lebih sentiasa fokus dengan jati diri sendirilah. Saya harap program ni diteruskan dan berkembang. Semoga mahasiswa dan mahasiswi yang lain boleh sertai. Saya harap mahasiswa dan mahasiswi yang lain dapat sertai camp kaderisasi tahun ini supaya dapat mengasah skill dan keluar daripada comfort zone. Sekian, terima kasih. Hai,
Assalamualaikum. Okey, nama saya Nurhidayah binti Muhammad Khairi selaku pengarah bagi program KEM Kaderisasi Tahap 3.0. Dan saya pula Nur Aminah binti Muhammad Johari selaku Timbalan Pengarah untuk program KEM Kaderisasi Tahap 3.0. Okey, alhamdulillah kita telah pun selesai menjalankan program KEM Kaderisasi Tahap 3.0 dengan jayanya. Ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang menyertai program kami. Semoga anda semua mendapat input daripada apa yang anda peroleh dalam program ini. Okey, terima kasih juga kepada Barisan Facilitator dan Ahli Jawatan yang telah pun begitu lumus dalam menjalankan program ini. Tanpa bantuan dan sokongan korang semua, program ini takkan dapat dijalankan dengan jayanya. Bye.